Okay, buka dua projek dekat NetBeans. Satu DOM SML, satu lagi My Web Server. Right, so kita akan update je yang My Web Server ni. Kalau you dah ada, proceed je yang dah ada tu. Okay, so buka My Web Server Java. Right. Kat sini ya. So make sure run ni dulu. Kita cuba runkan dulu yang ni. Make sure you punya web server GAX tu running dulu. Okay, localhost 8080. Test dia, you run NetBeans dan run dekat browser ni, so dapat jaya. Right, since kita dah ada yang operate pada SML, so kita akan include kelas saja dalam ni ya, so tak perlu develop yang baru. So you buka yang DOM SML ni, kita dah ada kelas ni. Okay, ni copy dah, tarik ataupun buka yang ni. Select all lah, select all, Ctrl A, copy, Ctrl A, copy, select all, dan copy semua yang ni dekat DOM SML ni ya. Dekat DOM SML. Okay, buka file ni dan copy semua kode ni. Kita buat satu kelas baru So boleh tutup yang ni. So kita dekat My Web Server ni kita tambah satu kelas baru, right click, new Java class. Dekat My Web Server source package, and then kita punya package ni, right click kat situ, new Java class. Okay, katakan ini saya buat nama umum je, SML lah, SML. Ini nanti mungkin boleh buat you punya ni lah, mungkin SML untuk borrow, SML borrow, SML user, SML tu you punya kelas masing-masing nantilah. Itu anytime boleh tukar, anytime boleh tukar. So katakan saya buat SML finish. So dia akan create file Java SML kat sini. Okay, highlight semua ni, delete yang ni, kita paste yang tadi kita dah copy daripada tadi ni, so paste yang tu. Okay, bila kita paste file Java ni dah tak sama sebab yang tadi kita guna SML, tapi file ni kelas yang kita copy ni bukan nama SML. So you tengok dekat sini, dekat kelas dekat kelas. Sikit dulu. Ni main ni you boleh buang Ni dia ada function main ni kan. So kita tak nak guna main ni hanya ada dekat sini je, My Web Server. So SML ni buang yang main ni. Buang. Buang yang main tadi So dia tinggal function je, dalam tu tinggal function je. Yang ni lepas tu you pergi dekat kode, kalau tengok kat sini saya punya ni public class DOM SML, ataupun you search je class DOM SML. So sekarang ni nama file ni SML, so bukan DOM SML. Jadi kita tukar nama kelas ni kepada nama SML. Itu mesti sama tu. Right. Apa tu atasnya package package satu lagi you kena tukar. Package ni diikut kita punya yang nama kat atas ni. So nama kat atas ni ialah com My Web Server, My Web Server. So tukar com My Web Server, My Web Server. Kena tengok package ni, dia nama package ni. Kena tukar. So dua benda kita tukar. Ini kelas student ni tak apa, tak payah tukar. Yang ni lah SML ni, public class SML ni. Save. Alright, ni
Ni saya tak tutup lagi web server ni, make sure tutup dulu. Nanti lupa nak tutup. Alright, so kita dah ada function untuk semua-semua ni. Okay, seterusnya kita punya kelas ni kita kena buat, contohnya kalau nak panggil untuk delete student, kita kena ada endpoint ataupun API dia ataupun URL lah. So macam mana nak buat tu, kita tengok yang contoh yang MyRest service ni. Okay, dulu tu copy dulu semua import yang ada dekat MyRest service ni, copy masuk dekat XML tadi tu. Walaupun kita tak guna semua, just copy lah. Okay, copy yang ambil daripada sampel yang dah ada kelas ni, REST service ni. Copy semua import dia tu, copy. Okay, dan dekat XML ni, so tambah je bawah ni. Okay, sebab ni nak link dengan web service kita lah. Jadi get post, pas kita guna get je lah. Ataupun form lah, sebab nanti kita ada nak buat form untuk dekat Ajax nanti ya. Okay, kemudian ni lah, copy yang ni alias pass, ataupun tak nak copy, you tulis mula ya. XML, buka semula XML ni, so dekat student tak payah kisah. So dekat sini ya, sebelum public class XML ni, kita buat macam ni ni. Ni pass dia, maksudnya kalau untuk guna kelas ni dia mesti slash apa. Ini katakan saya buat sini slash service 1 lah, saya buat service 1 ataupun saya buat SML1. So kalau nak masuk ke sini, nak panggil function-function yang ada dalam kelas ni, dia mesti bermula dengan slash SML1. Macam ni, kalau ni saya punya log ni, jadi kalau nak masuk itu SML1. Kalau nak guna yang kelas yang tu lah, nanti kelas lain kita akan buat pass lain. So dalam kelas XML ni, dia ada beberapa method ataupun function. So kalau nak panggil function ni, apa pass dia? Kalau nak panggil function yang update student ni, mesti ada pass dia. Sama juga ini, nak panggil yang ni, mesti ada pass dia. Jadi kita buat, kita ambil yang mana ya, kita ambil yang display of student saya ambil yang display of student ni. Okay, so kita buat untuk yang ni dulu, yang lain kita tak buat lagi. Kita buat kalau orang nak access untuk display of student, maksudnya saya nak buat SML1, kalau nak display of student saya nak buat sini read saya nak buat read. Kalau read tu maksudnya dia akan display of student, dia akan panggil function yang ni. Jadi sini kena buat pass dia read. Nampak kaitan dia? So slash read ni dia akan panggil display of student, dia akan buat ni semula. Cuma ni tukar sikit nanti ya. So slash read maksudnya SML untuk panggil kelas mana, ini untuk panggil method mana. So kita dah buat SML dah buat kat atas sekali sebelum kelas tu. And then untuk yang ni, cuma dia bukan setakat pass kita kena define pula ni get ke macam-macam lagi kan. So tengok contoh, ni kena buat alias get. Sebab yang ni slash read ni dia method apa, so kita support untuk get. Okay, save yang ni, kita try yang ni read ni. Sebelum tu my web server kita ni dia tak load pun kita XML ni. XML kita ni dia tak load my web server ni kan. So nak load dia dekat sini ya, so register ni. So tambah lagi lah. So, kalau you nak tukar yang dah ada tu pun tak apa, tapi saya nak just nak tambah je. Register. So dekat dia, dekat main bagi my web server ni, kita kena register SML Java ni. So dia adalah sml.class. Okay, so kita cuba run dulu, run. Okay, so kalau dah keluar sampai sini, dia maksudnya dah jalan lah. So kita buat slash read ni, slash XML1.
Okay, tak ada apa dan kita buat read. Okay, so dia berjumpa, dia tak ada error ni, cuma dia beritahu request fail lah. Request fail. Tapi ada dia jumpa benda tu. Kalau kita buat yang tak ada, contohnya test. Dia keluar macam ni lah. Ni sebab coding kita tak baiki lagi lah. Ni kalau tak ada memang dia keluar macam ni lah. Macam XML tu tak ada method apa-apa yang kita define. So dia keluar yang ni. Tapi read tadi kita dah ada method tu. Jangan panggil display tu kan. Cuma request fail ni lah. Request fail ni sebab kita kena tukar sikit coding kita. Bila read kita dah mapping kepada kelas XML. Read tu ada pada yang ni, display all student. Tapi dia kena tukar sikit coding ni untuk support dekat browser ni. Okay, so function kita ni kalau kita tengok dia slash read okay, tapi function kita ni menerima parameter dokumen doc ni adalah nama file XML kita. Tapi dalam web kalau kita access slash read ni tak adalah dokumen ni. Jadi kita kena include dalam ni kena tambah, kena buang yang ni dan declare dokumen dalam ni ya. Dalam ni. So dalam yang ni ada dekat function main yang kita dah delete tu. Saya boleh buka semula yang file zip ni. Saya buka kat sini. Okay, yang asal ni yang dekat main tu, dekat main ni ni ya. Jadi panjang sikit ni, panjang ni kita copy pada sini ya, pada file sampai sini, sampai dokumen tu. So copy yang ni. So ini replace. So make sure folder student dan student ni adalah. So dekat C data student XML tu kena ada C data student XML. Ni dah ada. Kalau buka ni dah ada beberapa data ni. Okay, make sure ada tu. Ini kita declare terus lah kat sini ya, sebab dekat web kita tak boleh nak beritahu nama file apa. Error ke ni, ada error sikit. Unreported. Ni dia kena yang standard lah. Standard dia adalah kita guna try. Tambah try kat sini. Sebelum file ni try. Ni for ni. Sini lah. So ni di dalam try semua ni. Okay, ni function dia. Baik. Okay, save dulu. Jadi kalau ada merah tu dia ada error, ni tak ada merah, dia tak ada error. So kita run semula my web server ni. Okay, run. Okay, dah running, dah cuba kita reload ni. Masih lagi fail. Dia tukar lagi. Okay, ada satu lagi kita kena buang static tu. Static dekat XML ni. Benda ni tutup dulu. Kita lupa nak tutup dulu server kita. Okay, ni tak boleh guna static ni. Okay, so just guna public. Okay, kita buat static dan function ni dia mesti return value, jadi tak boleh buat void. So value dia adalah string lah. Dia kena return value string. Save yang ni XML kita. So ada error. Mana error dia? So kena ada return lah, kena ada return. Okay, so instead of kita print kat sini, kita buat satu string, katakan result sama dengan tak ada apa-apa lagi.
So ini dia tak boleh print macam ni, kita kena return sebagai string dulu. Result kita kumpul dulu, assign ke dalam ni dulu. Tak boleh print direct. Ni system out ni untuk print dekat kita punya sistem lah. Tapi sekarang ni kita nak print dekat browser. Jadi kita kena return je benda ni. Okay, so ini kena campur, ini kena campur. Dan ni kena ada ni next line. Kita buat space dulu, ini space. Ni pun kena campur, kalau tak dia hilang data dia. So ID space, saya buat itulah. Save yang ni. Tak return lagi, so last kali kena return lah. Kita last kali return result. Result ni dia problem declaration. So result ni kena letak sebelum try catch tu. Cut dia ni result kita letak di sini ya, sebelum try catch. Tapi boleh je letak kat sini. Tapi yang return result ni kena dalam try tu, dalam try kat sini lah. Right. Ni apa ni? Missing return, masih lagi missing return. Letak di bawah pun boleh, tapi dekat sini tak sebelum try. Right, so kena letak di sini string result kat atas ni sebelum try, and then habis semua ni baru letak result ni sini sebelum tutup function ni. Right, so kita run my web server kita ni, buka semula dan run server kita, output ni. Right, so refresh, so dapat dah. Right, cuma ini susah sikit kita nak ni. Kalau biasanya kalau kita buat API ni, dia dalam format JSON lah, dalam format JSON. Jadi ini di dalam format string. Jadi kalau dalam format string ni boleh je nak buat macam ni, ataupun you nak buat XML terus, HTML terus pun boleh. Tapi tak berapa cantik lah. Dia biasanya dalam format JSON, supaya orang yang panggil XML kita ni, orang yang panggil API kita ni boleh manipulate data tu. Senang dia nak manipulate. Jadi kita kena format ni dalam format JSON lah. Macam mana nak buat format JSON tu? Okay, untuk formatkan yang ni dalam format XML, basically kita dah ada buat record tu yang student lah. Ni student ni dah hampir format XML lah. Okay, so kita kena guna yang ni, baru kita return kelas ni, baru dia jadi automatic, dia jadi JSON format. Boleh nak buat manual, tapi since kita dah ada kelas ni, so kita guna kelas ni. So dekat tadi, so dia bukan lagi return string lah, kita akan return sebagai student lah, return sebagai student. Return sebagai student. Student ni apa? Student tu adalah record yang kita dah buat dalam format kelas ni. So kita akan return student, tapi disebabkan dia dalam student ni untuk seorang je ni, ID, name, course ni seorang je. Tapi bila kita buat yang read daripada satu XML tu, dia ada ramai orang, bukan seorang sahaja. Jadi kena guna array list lah, array list. Alright, so kena buat macam ni, kena tambah list lah, list. Student.
Okay, ni guna list ni, so kena add import lah, kena add import Java utilist. Okay, baru okay. Dan dah tak guna result ni, kita guna students dan dia adalah array list. Cuma sini kena add juga ni. Ni cara kita nak declare untuk array bagi student record tu. Okay, so kita dah tak return string, so kita guna list ni. Okay, dan ni adalah student punya variable untuk array. So kita kena assign student ni, caranya nak assign dia. So dekat sini tak boleh guna result lah, kita guna student tadi tu. Okay, so sini kita nak assign ataupun kita nak masukkan data-data student tu. So ini students.add lah, student.add, and then new student, ni nama kelas kita. And then ID, kita add ID dia, guna name dia, and then course dia. And then last kali, ini kita masukkan record student seorang-seorang. Last kali kena return student lah. So bila kita return student ni, dia sepatut jadi array lah. Okay, kita stop dulu server kita. Kita run ni semula, save dulu yang ni. Run ni semula server kita. So reload kat sini. Problem. Problem ni dia akan tunjuk dekat netbin lah. Ni message body writer not found for text. Ni kena tambah ni dia punya jenis dia. Ni tak boleh baca ni. Type XML. Okay, kena tambah sedikit sebab kita guna JSON punya list tadi tu. So dekat server kita ni, tutup dulu server. So dekat sini kena mention jenis dia. Ni sebab dia bukan string biasa, so kena mention dekat sini produce media type application JSON lah. So ini kena add juga import ni. Alright, save dan run semula yang ni. Run server kita. Alright, and then okay, dah ada ni bentuk JSON. Okay, kita proceed untuk buat kita punya ini kita punya API lah. Tapi kalau nak buat client dia, ni back end dia. So nak buat client dia, kita minta ChatGPT je buat. So kita pergi kat raw data ni, bagi sampel data ni. Okay, kita suruh ChatGPT create eject and HTML table table to display a result from API. This dulu yang ni. Okay, display a result from API URL. Kita copy yang ni. Kita suruh dia buat eject dekat HTML table to display a result from API URL yang ni. The API will return the following result. Dia tengok ni, tu suruh dia buat lah. Tapi nak suruh dia buat tu kita tahulah apa yang nak suruh dia buat kan. Dia bagi kod ni. So copy kod dia. Ini endpoint kita ataupun back end kita, server lah, server kita. So client dia, so you boleh buat guna text file je. Kalau you nak buat dekat public tak boleh sebab ini server ni running dekat kita punya PC saja. Dia tak boleh, kita buat dekat PC kita je lah.
Ni untuk read student.html lah. Okay, so edit dulu yang ni, edit notepad, paste yang daripada yang ni, make sure dia habis semua dulu. Oh, copy kod dia. Alright. Okay. So paste. Sikit apa dia buat. Ini style je, dia style, tak ada apa ni lah. So ini eject dia panggil yang ni, get data format JSON. So bila ada setiap row tu dia buat dalam format TR ni. Dia convert kepada TR and then dia step area. Save. So buka je yang ni. Firefox. Alright. Ni ada isu origin ya, isu origin. Ini isu origin. Jadi yang ni kena tukar sedikit dekat server kita. Kita tak buat tu. Ni dah ada ni. Okay, kalau tengok isu cost tu kita dah cover dekat sini kita dah ada dekat my web server ni, dah ada ni cost ni. Kita allow origin daripada all. Maksudnya kita punya server ni dia menerima mana-mana URL pun yang nak guna. Kalau kita guna localhost tu dia terima, kalau nak guna daripada mana-mana domain pun boleh. Ni star ni maksudnya mana-mana domain. So dah ada kat sini ni. So patut tak keluar lah isu cost tu. Tapi try ni semula. Right. Ini okey lah, tak ada keluar cost lah. Kalau ada cost tu basically yang ni lah isu dia. Tapi kita dah letak filter tu sepatut tak ada masalah. Ini isu dia, kita dah letak filter betul tak ada masalah. Right, so nampak cantik kan? So suka pula cantik tu. Ke tak cantik? Cantik. Tapi kami tak cantik. Tu kita sensor je tu. Okay, untuk add data baru kita dah ada dia punya function dekat XML ni. Untuk add kita guna dekat ni display by course, ni add student ya. Di add student ini kita kena buat sebelum tu kena tutup lah, nanti you tak ingat tutup lo, you punya server tutup lo. So ini kita buat get juga. Ya, kita pergi dekat XML Java ni, kita ambil add student ni. Okay, so kita buat get. Yang ni kita buat create lah, create. Dia guna standard CRUD tu lah. So C tu create lah. So kita buat sini maksudnya slash create, dia akan simpan data baru. So tengok sini sama dengan case ni. Dokumen dot ni tak boleh buat kat sini, kita kena copy yang kita dapat tadi untuk ni. So copy yang dekat sini ya, display ni, try ni sampai sini ya. Ambil yang display all student ni, try sampai dokumen dot builder pas copy yang ni. So kita pergi semula yang dekat create tadi lah, ini ya. So ini atas dia, just buat yang ni. Yang ni kita buang buang yang ni, dokumen ni buang. Student tu ada isu lagi, tapi tak apa, kita settle yang ni. Try, so try dia kena berakhir dengan yang ni. Add lah, add ni kita dah tambah try tadi, daripada sini sampai sini. And then bawah dia paste yang ni ya. Alright. Ini untuk add.
So kalau ni untuk add, so ni data S ni, ni student S ni. Ni kita kena baca daripada form. Okay, daripada form. Katakan baca pada form, kita tengok yang dah ada sebelum ni, kita ada buat form. So saya dah ada buat form ni. Yang ni query, kita guna query lah. Guna query ni Okay, so SML ni, so kita nak add ni, dia ada dua, dia ada bukan dua, tiga. So ID, name dan cost. ID, name dan cost, tiga benda. So yang pertama kita baca daripada form. So kalau form ni dia kena tukar, ni get je query param So ni adalah nama form kita. So ini ID. ID kita buat string lah, semua string Okay, comma yang kedua. Query param tu daripada form daripada form. Ini dia punya name. Kita buat string name. Dan last sekali dia punya cost cost apa yang dia ambil. Ada tiga lah. ID, name, cost. Save yang ni. Okay, cuma di sini kalau tengok sini dia ambil as get ID ni. So kita tak guna apa tu? Kita tak guna parameter student So kita guna ID terus lah, sini ID ni. So ini as get ID tu tukar kepada ID, baca terus daripada sini. Ini ada name, so ini pun as get name ni kita baca terus name yang dipassing. And then cost, as get cost ni S ni sebab sebelum ni kita passing S tu kita passing student S. Jadi sekarang ni tak ada dah S tu, kita terus guna nama cost tu terus. Alright. So apa maksud query param ni? Maksudnya kita kena letak ID sama dengan apa, name sama dengan apa, cost sama dengan apa dekat URL tu. Jadi ini kita punya URL kita. Kita cuba run dulu ni. Sure tak ada error tu, baru boleh running, baru boleh test lah. Okay, so ni dah running. So untuk yang tu, dia adalah create. And then kena buat query param tu, maksudnya kena ada tanda soal tu. Lepas tu baru kita boleh buat parameter dia. Tu query param maksud dia. Ni query param. Dia tanda soal dulu baru boleh letak parameter. So parameter dia ada ID, katakan 105. Next parameter kena split by done. Simbol done ni. Simbol done. So next parameter nama name, kita letaklah nama. Tak perlu letak benda dia, so just tulis terus nama tu. John. Next parameter cost so dah lagi cost tu sama dengan internet. Nama cost. Kalau nak ada internet programming just space kan dan programming. Ni API dia untuk kita masuk data ke dalam SML tu So bila saya enter ni, dia masuklah data tu. Harap-harapnya lah. Tak masuk. Kita tengok kalau tak masuk dia akan ada error kat sini. Dia tak ada error pun. Element new student. Itu dah element. Right. Right. Try semula yang tadi dah hilang dah. Kalau create saja.
dash create untuk SML1 create. Yang ni sama dengan kes tadi. Kita punya ni tak boleh static, lepas tu tak boleh void. Void boleh kot. Yang ni lah tak boleh static lah. Buang yang static ni. Okay, kena stop dulu server kita. Okay, run semula. Run semula server ni. Okay, je sebab create tu, tengok ada isu tak. Pun dia macam tak jalan ni, create. Ni kembali ke sini ya. Okay, saya buat yang barunya. SML1, so kita guna create tadi, create. Okay, ni public ni kena return something, baru kita tahu dekat browser tu apa yang keluar. So kena return as string. Kita letak last kali return create. Okay. Okay, cuma kita punya ni dia tak save ni. Dia just buat dokumen-dokumen ni, benda tak ada arahan untuk save. Ni ada arahan save tu, ada arahan save dekat sini ya. Save SML ni. Kena panggil function ya. So kita panggil function ni. So copy satu lagi, copy yang ni. Copy yang ni letak dekat kita punya add student ni. Selepas dia dah append ni, kita kena save lah. Save SML, nama doc dan nama file. Doc tu yang ni yang kita buka ni, dan file tu nama file yang kita set kat sini ni. Baru dia save lah, kalau tak dia tak save lah. Created, save. Right, kita run server kita, make sure tutup dulu server yang dah ada running ni. Okay, run. Right. Ini kita cuba masuk create dulu, create. Nampak? Kan, tapi dia error lah ni, dia tak save lah. Sebab apa? Sebab tak ada parameter dia kan, tapi dah ada lah ni created. Cuma kena tambah lah create tadi, create ID sama dengan 106 and name sama dengan John and course sama dengan internet programming. Ni dia tulis created tapi dia tak tunjuk lah data tu kan. Nak baca data just read semula lah, read semula. Nampak? Ni yang error tadi yang saya tak masukkan dia punya name tu. Ni dah masuk lah. Okay, cuma ni kita guna API, kita tak buat application backend dia, client dia. Okay, so kita buat kat sini. Kita suruh ChatGPT juga buat. Okay, create a form to insert a data to. Ni kita punya ni, dia punya ni. That has a form input input name ID input name ID name and cost.
Kita beritahu lah sample API to is using get method is the following. Ini contoh. Create a HTML form lah. Okay, lepas dia dah create, kita suruh redirect kepada pada page lah. Kita suruh di redirect. Ataupun kita suruh buat eject yang ni. Kemudian kalau dia berjaya, kita suruh di redirect lah. Saya rephrase mula, tak boleh rephrase lah. Pilih. Create HTML eject form. Dan kita beritahu if the eject is successful, redirect to, dia tak boleh nak redirect ni sebab kita tak buat dalam HTML tu lah. Tak buat dalam folder localhost tu. Select the data has been saved. Itulah. Okay. Kita suruh guna eject lah. Ni dia guna eject. Alright. So copy code ni. Okay. Saya dah buat satu ni dekat sini. Ini untuk create student. HTML. Alright, so dia ada ID dan name course. Kita masuk ID baru 107. Name Muhammad, course internet. So bila submit, data has been saved. Okay, nak tengok yang student list ni, kita upgrade sikit student list ni untuk ada button untuk kita create new tu. Jadi kita adjust sikit read student ni, just buat link saja. Okay, read student ni kita right. Just tambah link je sebelum ni, kita buat link kat atas ni. Button. Kita pun buat link terus lah. href. Ni untuk create student. Nama file tu terus. And then /a. So ni sini kita tulis kat sini create new. Save. Right. Kalau kita reload yang ni. Okay, ada create new. Kita update sikit yang ni. So saya nak bila dia create student ni berjaya, bila kita submit ni, automatic dia back semula ke page ni ya. Okay, so kita tukar sikit yang create student ni. Okay, sebelum tu since untuk create new ni biasanya untuk server ataupun API ni kita tak guna get lah. Kalau tengok sini yang add student ni kita guna get. Sepatutnya kita guna post lah. So kita update sikit coding server kita. Sini kita buat post. So bila post kita guna form param lah. Kita guna form param ataupun guna JSON. Tapi kes sini saya guna form lah. Form param. Buat guna post lah. Kalau query tu boleh guna juga, tapi kita guna form param lah supaya lebih standard. So dekat kita punya coding ni kita run dulu ni. Ni untuk post create new student. Alright, so dekat coding kita ni untuk create HTML ni. Okay, pertama sekali kita tukar, kalau tengok sini dokumen ni create form ni. Ni bukan Ajax lah, ini adalah JavaScript. So kita guna JavaScript, sebelum tu nak guna JavaScript kena include library dia ni. So ambil dekat read student, includekan script ni. Letak sebelum kita nak guna ni ya. Alright.
And then yang ni delete dulu yang ni. Delete. Ini pun delete. Boleh je nak guna ni tapi saya nak guna standard punya, guna jQuery. Alright. So bila kita nak buat saya nak buat function saya nak buat function button ni, bila saya klik submit, saya tak nak buat form. So kita jangan guna form sebab kita tak submit guna form. Kita submit guna eject. So kita buat form. And then tempat sini on click sama dengan function save new. Okay, so kena ada function save new. Maksud bila saya klik button submit, dia akan panggil save new ni. Jadi kita buat function save new. Okay. Alright. So bawah ni kita buat eject. Ni kita nak dapatkan value dia. Value dia kita ambil daripada ID ni lah. Daripada input ni. Atau get element by ID dan kita masukkan ke dalam variable ni. And then eject tu kita boleh copy yang read student ni. Dia ada contoh eject. Yang ni eject ni. Copy yang eject saja. Paste kat sini. So kalau tengok eject parameter yang kita perlu ada URL. So URL ni kita guna create. Untuk post dan method ni post. Ni kalau nak buat data type JSON. So saya tak nak buat data type JSON. Okay, yang ni kita delete dulu. So dia ada dua kat sini ya. Tengok sini dia ada success dan error. So kalau kita submit save new ni kepada create, dapat data dia akan pergi kat success ni. Kalau kita submit ada error, kena block ke apa ke, dia akan pergi kat bawah ni. Sini kita boleh buat result lah. So maksudnya apa saja yang user server akan submit nanti, contoh sekarang ni dia akan return created. So created ni dia akan simpan dalam result ni. So saya print result ni dia keluar created lah. Tapi saya tak nak buat created, saya nak buat bila berjaya. So bila kita save ni berjaya, kita nak back terus ke sini. Nak back terus ke sini ya. Okay. So nak back ke situ. So maksudnya sini kita buat window.location.href sama dengan dan nama file tu adalah read. Dia akan redirect ke read student HTML nama file. Okay, so data ni kat mana? So kita kena tambah sini data. And then buat dalam format macam ni. So kita ada ID sama dengan bukan sama dengan dia guna macam ni. ID lah ID. So dia akan ambil ID yang ni. Ni ID yang kita submit ke server. Maksudnya tengok kat sini server kita ada form parameter ID ni. Kita ada name. Jadi kena sama nama tu. Yang depan ya. Yang belakang ni kena sama kat sini. Ni contoh ni saya buat sini ID new. So maksudnya sini ID new. Ni saya buat name new. Nak bezakan ya. Kalau nak buat sama pun boleh. Saya just nak bezakan yang tu je. Okay. Yang ni adalah name. So dia adalah name new. Name yang ni yang baca dekat server. Yang name new ni baca dekat sini. Yang mana dia baca form tu. Dia baca input lah. And then cost. Ini parameter ataupun form input yang kita hantar ke server. Guna ni yang bukan sama dengan. And then ni adalah cost new. Okay. Yang belakang sekali tak perlu letak comma. Kalau nak letak pun tak apa. Cuma data ni. Dia parameter baru. Kita tengok setiap parameter ni dia ada comma belakang dia. URL ada comma belakang dia. Method ada comma belakang dia. Data ni pun kena ada comma belakang dia. In fact success ni pun ada comma. Yang last sekali tak perlu ada comma. Alright, save yang ni. So kita reload je yang ni. Reload page ni. Kita masukkan data baru. Okay, nama Michael Ahmad bin and internet programming. So bila saya submit, kalau berjaya dia akan redirect ke page ni. So dapat berjaya.